Hai semua, tengah buat apa tu? Dah masak ke belum? Tugas kaedah harian selepas balik pada warung, lepas selesai masak di warung, duduk kejap di warung, lepas tu kaedah akan balik rumah. Kaedah akan masak nasi dulu ya, untuk cucu kaedah nanti tengah hari nak balik makan ya. Ni dia kaedah basuh beras dulu. Lepas tu kaedah akan keluarkan apa lauk nak masak daripada peti ais. Hari ni menu kita kaedah nak masak lomak cili api ikan parang. Tu dia kaedah keluarkan ikan parang daripada peti ais. Kita cairkan dia, kita defrostkan dia dulu. Okey, tu dia ikan parang. Masak lemak cili api ni kaedah menggunakan resipi mak kaedah dulu menggunakan belacan ya. Tu dia bawang besar, cili api dan belacan. Kaedah menggunakan pengisar kering. Tu dia. Pengisar kering. Kita kisar sampai halus. Letak minyak dalam kuali sikit. Kaedah akan tumis dulu ya. Kaedah memang suka tumiskan cili api dengan bahan-bahan ni supaya dia tak maung ya. Cili api tu tak maung nanti. Kita tumis tu nanti lagi sedap lah. Ini cara kaedah ya. Dah tumis tu kaedah masukkan kunyit serbuk. Kalau tak ada kunyit serbuk, kita boleh gunakan kunyit hidup pun boleh, terpulang pada masing-masing ya. Yang macam kaedah ni ringkas je lah. Kita letakkan air. Letak garam. Kaedah letak santan. Kaedah menggunakan santan kara je. Santan kotak je. Semua main ringkas-ringkas je. Setiap kali masak lemak cili api ikan, kaedah suka sangat menggunakan limau kasturi. Limau kasturi ni dia punya sedap dia lain ya. Memang dia punya wangi dia sedap, dia masam dia memang sedap. Kaedah memang suka sangat menggunakan limau kasturi setiap kali masak apa-apa lauk yang ikan ya. Masak lemak ikan. Masak lemak cili api ikan lah. Kaedah akan perahkan dia. Tu dia, kaedah perah. Oh, itu dia. Sedap tu. Memang suka sangat menggunakan limau kasturi. Susah bona tu, sekali ramas macam tu. Ramas-ramaskan dia, jadi air limau tu akan turun di tapis tu ya. Perah tu, air tangan tu yang mustahak tu. Kalau kita nak masak ni, air tangan yang mustahak ya. Tapi tentukan tangan bersih tau ya. Dah mendidih kuah, baru masuk ikan ya. Setiap kali masak lemak cili api ikan, kita mesti didihkan kuah dulu baru masuk ikan. Takut nanti kalau kita masuk ikan bersama dengan kuah yang belum mendidih, ikan akan hancur ya. Kita masukkan ikan parang. Mak kaedah ni ramai ya. Anak cucu ramai, anak-anak ramai, menantu ramai. Kaedah nak rasa. Wow, sedap. Kaedah memang suka rasa. Setiap kali masak lemak cili api ikan ni mesti ada rasa cukup sangat masam. Ni kaedah masukkan telur ikan parang dan juga isi perut ikan parang. Jangan buang tau ikan parang, perut dia dengan dia punya telur memang sedap, kaedah suka. Untuk hiaskan untuk lauk dia kaedah masuklah tomato, ceri dan juga cili merah. Kalau tak ada cili merah, cili hijau pun boleh, nak masuk kacang panjang, terpulang pada masing-masing ya. Tu dia dah siap dah. Kaedah punya masak lomak cili api ikan parang memang sedap. Tu dia. Pekat, likat. Okey. Lepas tu dah siap dah. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada kaedah. Mudah, cepat, sedap menyediakan. Tu dia. Kaedah gorengkan ikan masin nak makan dengan masak lomak cili api ni memang kenalah. Kaedah nak makan. Jemput makan semua. Wow, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat mencuba. Bye. I love you.